Saudara, Mufti Perlis yang gila ni akan keluarkan satu buku. Saya dapat maklumat, dia sedang kumpul bahan-bahan nak kata bahawa perjuangan kita dalam parti menentang kerajaan adalah tidak syar'i. Tegak bulu roma saya, saudara. Saya kalau sebut mufti ni, saya nak boleh saya pancung je kepalanya. Dia nak kata kita ni yang berceramah tiap hari ni menentang kerajaan ini haram. Kerja kita ni batil, kerja kita ni haram. Sampai dia kata, dengar Siti Nurhaliza dosa sedikit, dengar ceramah PAS keadilan dosa banyak. Ini Mufti Perlis Asri. Ini bapak setan. Dia sekarang ni, ini maklumat daripada kawan-kawan di Perlis, sedang kumpul maklumat, kumpul bahan untuk keluar buku ni. Dia nak kata bahawa tugas kita ni hanya menegur, bagi tahu kerajaan, dan kalau dia tak dengar, tugas kita sudah selesai. Oh, mudah gitu je. Itu zaman bila? Zaman ada seorang khalifah. Zaman tidak ada pilihan raya. Zaman ini sistem berubah, saudara. Kita ada pilihan raya. Kita perlu sampaikan maklumat kepada rakyat. Zaman khalifah dulu memang ulama tak boleh lawan khalifah. Dia tegur saja. Khalifah ikut, khalifah tak ikut, ulama dah selesai masalah. Kalau degil lagi, ulama ditangkap, simpan dalam penjara. Zaman khalifah. Zaman ini bukan begitu. Ini bahaya asri ini. Kalau Astora Jabat bercakap, saya tidak takut. Orang kenal siapa Astora Jabat. Tapi kalau Dr. Asri, Mufti Perlis bercakap, saudara, kita kena standby. Kawan-kawan ustaz-ustaz kena standby benda ni. Keluar buku, kita akan serang habis-habisan. Kita akan serang habis-habisan. Dia nak mengatakan bahawa perjuangan PAS, perjuangan keadilan, perjuangan ustaz-ustaz yang menentang kebatilan hari ini menerusi sistem politik, ceramah dan sebagainya, pilihan raya adalah batil dan tidak syar'i. Ayatnya mudah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Khalas. Taat sajalah. Kalau kerajaan jahat, dia syurga, dia neraka, rakyat syurga. Kalau dia baik, dia syurga, kita syurga. Itu ya. Oh, mudah sangat. Habis di mana amar ma'ruf nahi munkar? Di mana jihad? Di mana dikatakan afdalul jihad kalimatu haqqin amam sultanin jair? Mana dia? Jihad yang paling mulia ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Dulu ada satu penceramah. Lama. Penceramah ni terkenal dulu. Sebab dia panggil kat saya bapak setan. Dia panggil. Tak tahu ada lagi ke tak penceramah ni. Lepas pada tu ada takdir Allah, kebetulan dengan satu peristiwa, media pula pergi panggil kat dia bapak setan. Dia atas peristiwa yang lain, bukan kerana saya. Jadi mungkin patah balik ke dia. Tapi saya dengar dia kata, dia kata ada orang menentang kenduri arwah. Pada zaman Nabi banyak kenduri. Mungkin salah satunya kenduri arwah. Begitu saja diandaikan. Cuma saya nak bagi tahu, agama kita ni Allah yang maha bijaksana yang menurunkan agama ni. Dan nak buat kesimpulan hukum tak boleh andai. Tadi ada orang interview saya pasal halal. Saya kata kat dia, punca salah faham orang tentang halal, logo halal ni, kerana dia fikir logo halal ni hak pihak tertentu punya. Bila pihak tertentu bagi halal, logo halal, maka dia halal. Bila logo halal tu mati pada 6 hari pada 18 hari bulan, sehingga pukul 12 dia halal, 12 1 minit jadi haram balik pinggan tadi. Macam tu seolah-olah lah.
Sebab apa tak boleh? Kerana logo halal dah habis tarikh. Apa benda pun kita nak faham dalam agama, saya terbalik kepada asas dia. Asasnya halal tu apa? Halal tu Allah, hukuman Allah. Maksudnya halal kalau awak makan, awak lakukan yang halal, bererti Tuhan tidak menghukum awak di akhirat kelak, bahkan awak dapat pahala jika mencari yang halal tu. Haram bermaksud jika awak lakukan benda tu berdosa, Tuhan mengambil tindakan pada awak di akhirat kelak. Itu maksud dia. Bukan maksud pihak ni dia tak bagi niaga, bukan itu maksud dia. Kalau kita faham itu, maka kita kena fahamlah apa yang pihak tertentu kata halal, dia halal, tapi kalau dia kata tak bagi logo halal, belum tentu dia halal, haram. Kedai Mak Timah tepi jalan tak ada cop halal. Kita kita makan kedai dia, kita tengok dia muslimah, dia berniaga, halal lah. Kita tanya Mak Timah, cop halal mana? Dia tahu, dia tahu halal apa. Ayam pun sehari sekok je goreng. Ayam beli di mana? Dia beli kedai market. Market tu masa dia meleh, dia bismillah kada, pergi dengar kada. Agama tak suruh sampai begitu. Tapi bila mari orang di bidang lain, lepas tu ustaz-ustaz ni pula pergi benar-benar bagi gambaran yang salah, maka dia nak pergi cari halalan thayyiban tu, nak pastikan benar-benar halal, masuk benda tu di dalam makmal, test sehingga sehalus-halusnya, tengok ada unsur haram walaupun sebesar kecil, tak nampak di mata, kemudian nak buat kesimpulan ini haram, yang halal thayyiban yang ni saja syarikat-syarikat ni telah mengeluarkan. Dia main di bisnes. Zahir halal, ia halal. Kalau ada cop halal, lebih meyakinkan. Tapi kalau zahir halal, halal lah. Satu orang meniaga air tebu tepi jalan, lori khinzir lalu, kemungkinan debu khinzir tu tak nampak udara, masuklah air dia. Tapi tak nampak lah, kita pun tak tahu. Kalau dia ambil pi test ke makmal, mungkin akan jumpa bahan-bahan tertentu. Mungkin. Tapi agama tak suruh lah sampai macam tu. Dan tak ada lah budak, kalau kita pi rumah satu orang, orang tu bagi kepada kita, tengok kita pi rumah satu orang Muslim, dia penanya kita, dia bubuh makanan yang haram. Kita makan-makan, rupanya ayam langgar lori. Dia kata, hang tadi makan ayam langgar lori. Mulai hari ni hang benak. Ayat Quran hang tak ingat dah, hadis pun lagi yang lupa. Adakah munasabah? Dia yang tipu kita, Tuhan hukum kita. Kita makan dengan bismillah di atas sangkaan halal. Sebab tu Nabi kata, sammu antum bismillah, sammu antum wa kulu. Kamu bismillah dan makanlah, Nabi kata. Kalau kamu tak pasti, tapi bismillah tentu benda yang pasti. Kita jangan complicated, kerana hukum ni bukan hukum mufti. Ini hukum Tuhan, halal ni. Kalau ada cop halal, bagus lah. Kalau tak ada cop, tak semestinya benda tu jadi haram. Dia bukan komersial, dia hukum Tuhan. Ini kadang-kadang orang, bila dia tak balik pada root, kepada kes tu, dia tak faham. Saya baguslah usaha JAKIM ke apa, letakkan cop, cuma dia letak syarat-syarat dia ketat. Baguslah untuk pengoperasian, tapi halal dia lebih mudah daripada itu. Pengoperasian mestilah dia nak kena ada standard. Kita makan di luar negara, kita makan, tengok zahirnya halal, halal. Bukan semua orang hidup dalam negara orang Islam. Ada orang hidup dalam negara minoriti, keperluan dia macam lain. So ini kita kena hati. Kedua, berikutnya ialah nak simpulkan hukum, tak boleh seronok-seronok dia andaikan. Dia kena belajar usul fiqh. Ada dua saya tengok. Satu hamba Allah penceramah mana ke, dia boleh ceramah tentang hukum kalau bini picum tengkok, nampak tanda love bite, apa hukum. Lebih kurang dia kata, saya faham daripada dia kata tu, kalau muda jadi haram, kalau tua tak apa.
Sebab nanti bila naik lift, orang tua-tua tengok, dia tengok jadi orang tua-tua jadi kecil hati ke apa, bini dia tak cium tengkok dia, kita lebih faham. Ini dia satu lagi penceramah seorang cakap tentang masalah kahwin tanpa minta izin isteri. Masalah pengurusan dengan rumah tangga cerita lain, tapi dia kata haram disebabkan kerana isteri akan kecil hati. Jadi apabila isteri sakit hati, jadi haram sebab menyakitkan hati isteri. Agama dia tidak seperti itu. Semudah itu kesimpulan hukum. Orang kecil hati nak kena tengok. Saya bukan suruh tuan-tuan menikah tanpa hak beritahu. Saya nak cerita kaedah penghukuman itu. Bukan saya suruh tuan-tuan hang bini kita cium tengkok kita supaya malam pagi besok nak tunjuk kat pejabat kita. Bukan. Saya nak cerita cara hukum diuruskan. Kita beli kereta baru. Jiran sebelah kita kecil hati ataupun sedih sebab kita beli kereta baru. Adakah haram kita beli kereta baru sehingga dia sakit hati? Di atas kaedah yang dia kata kalau menyebabkan orang lain sakit hati orang pun haram, sakit hati isteri haram, sakit hati suami haram. Rakan baik kita sepejabat, kita naik pangkat, dia tak naik, dia sakit hati. Adakah haram kita naik pangkat? Kita kahwin dengan satu orang perempuan, kawan kita pun duk berkenan perempuan tu juga. Kita meminang kita dapat, dia meminang tak dapat, lepas tu kita pinang dapat. Perempuan tu kahwin dengan kita, kawan kita sakit hati kat kita. Adakah berdosa kita kahwin? Dia tak boleh simplistik macam tu hukum. Kerana ada orang kecil hati terus jadi dosa. Kalau bini dia tahu, tak tahu, bini dia kecil hati berdosa. Kalau dia habaq kat bini dia pun kecil hati berdosa. Adakah kahwin jadi berdosa? Saya bukan suruh tuan-tuan pergi kahwin dua ke apa, tapi cara merumuskan hukum tu salah. Dia dalam TikTok dia ada cakap salah cara merumuskan hukum begitu. Kalau orang tu sakit hati dan sakit hati tu ada kesalahan di pihak kita, kita sengaja nak bagi dia sakit hati, kan? Kita memang tujuan kita bagi dia sakit hati, dosa lah. Pasal apa abang menikah lain? Saja aku nak bagi hang sakit hati, dosa lah. Tapi kalau dia kahwin kerana mungkin isteri dia dah tak mampu nak layan dia, takkan dia nak pergi cerai isteri dia, takkan nak hari-hari nak bermasam muka isteri dia. Dia kahwin lain satu hari, kemudian dia kahwin lain satu hari, dia tak zalimi isteri yang pertama dan tak zalimi isteri yang kedua, ataupun dia isteri yang kedua tu memberi ruang kepada isteri yang pertama. Ambil lah ke isteri yang pertama 29 hari, sehari pun tak apa untuk dia, misalnya. Cikgu bakal senyum, tapi tak berani. Misalnya, saya bukan kemudian dia nak mengelakkan konflik umpamanya. Soal isteri dia kecil hati satu cerita yang lain. Dia tidak menjadi haram. Soal dia salah menguruskan, itu semua tak apalah. Tapi bukan soal perkahwinan jadi haram. Mana kau tidak haram lah Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Aisyah duk agak ada, Aisyah tak kahwin Juwairah kerana Juwairah cantik, kata Aisyah. Nabi kahwin kerana nak kabilah dia dengan Nabi SAW. Tapi Juwairah tu sendiri cantik. Jadi ini semua kesimpulan orang ni bila dia, inilah masalahnya bila dia masuk ke medan nak ceramah, tuan-tuan marilah semayang, tak apalah. Tapi bila dia tu pun dia patut ceramah, ajak tuan-tuan marilah kita semayang, Allah suruh kita semayang, it's good. Tapi bila dia mula memperkatakan tentang hukum hakam solat yang dia tak baca hadis tak apa, masalah. Dulu ada satu penceramah, lama, penceramah ni terkenal dulu sebab dia panggil kat saya bapak syaitan. Dia panggil, tak tahu ada lagi ke tak penceramah ni. Lepas pada tu ada takdir Allah, kebetulan dengan satu peristiwa media pula pergi panggil kat dia bapak syaitan. Dia tak peristiwa yang lain, bukan kerana saya, jadi mungkin patah balik kat dia. Tapi saya dengar dia kata, dia cerita, dia kata ada orang
menentang kenduri arwah. Pada zaman Nabi banyak kenduri. Mungkin salah satunya kenduri arwah. Begitu saja diandaikan. Pada zaman Nabi banyak orang buat kenduri, mungkin kenduri arwah. La ilaha illallah, mudah sangat. Patut awak hantar orang buat kenduri, mungkin kenduri pecah perut. Come on lah, agama bukan you boleh andai macam tu. Ramai orang buat, kita andaikan, lepas tu kita andaikan benda yang tak ada di atas andaian. Out of blue, you mari buat satu andaian. Tak boleh. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kritik tu bukan apa, kita kena salah cara merumuskan hukum. Kalau nak kata peristiwa sekian, dalilnya sekian, ada secara nasnya jelas macam ni, kalau tak jelas pun boleh diistimbatkan sekian, ada ada isyarat kepada sekian, itu kaedah-kaedah yang dipakai di dalam usul fiqh, tak apalah. Bukan seperti yang diandaikan. Wallahu a'lam. Ada soalan ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak ada soalan, saya tanya tuan-tuan. Bukan tanyalah. Saya habaq tuan-tuan. Besok hari mana? Jumaat. Tuan-tuan rasa berapa lama antara Jumaat dengan Jumaat? Berapa lama? Sehari? 2 hari? 3 hari? Saya rasa baru macam kemarin dulu saya kuliah kat sini. Ni kuliah Khamis, betul tak? Dunia berat. Ya taqarrabu zaman. Dunia dah dekat. Ini tanda benar lah cakap Nabi SAW. Kalau geng-geng yang minat konspirasi tu tak payah cari jauh-jauh. Inilah tanda kiamat yang jelas. Zaman begitu pantas.